Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit ada dekat Bazar Ramadan Puncak Bongo Villa. Sebelum Ramadan hari tu Fit dengar kata Bazar Ramadan ni meriah tau, meriah. Tapi sekarang Fit mai jam lebih kurang pukul 5. Orang tak apa ramai lagi lah. Fit nampak lengang, nampak? Lengang lah. Parking pun senang, apa semua senang. Sama ada sini orang main lambat ke macam mana Fit tak pasti. Jadi jom Fit nak berjalan-jalan tengok lah. Sebelum tu hampa jangan lupa bantu Fit dengan like, komen and subscribe. Jom let's go . Okey, ni Expo Raya ni. Depa nak buka Expo Raya ni. Ni Expo Raya. Nanti Fit akan main buat video kat sini. Lepas tu ni bazar je belah belakang. Bazar Ramadan. Ni tengok. Ni ada Mak Rizki, kopi Mak Rizki. Lepas ke tu ni dia bazar dia. Panas pun. Fit ingat mungkin cuaca panas pun kat sini kan. Buatkan orang datang lambat ke apa. Tapi still lengang je. Hampa tengok tu. Lengang kosong. Lengang lagi. Mungkin sini lambat sikit kot. Benang ke apa. Okay, kat sini Fit tengok ada tembikai. Tembikai. Lepas tu air kelapa dengan tembikai pure. Tu. Sebelah ni Fit tengok ada lauk pauk. Ni. Kau sini orang start ramai pukul apa? 5 lebih lah. Oh, depa tunggu ni kot panas sangat kot. Sini tak hujan apa? Tak ada hujan. Tak ada hujan langsung. Oh. Kami bila typing kot hujan saja. Okey, kat sini ada jus nikan tengok RM3, RM5, RM6. Tu. Lepas tu ayam goreng RM3. Biasa ayam goreng celup tepung RM3.5. Biasa hak mana ni? Oh, hak ni biasa. Celup tepung. Yang goreng celup. Dengan biasa celup macam mana? Ha? Ambil sos. Oh, dia sos lah, dia buat sos. Ni. Pandai tu tambah celup tepung. Dia tulis tu yang goreng celup je. Okey, sini ada takoyaki. Ni barang-barang ni pun baru sampai. Oh, sini dia lambat sikit kot buka. Tu kita ada laksa lubuk. Ya, tu buat mi kari, lai cikang, soya. Ni. Sini memang buka lambat sikit orang. Okey guys, ni ada banner menu ramah. KPDN Perak. Ni. Perak ni kuih-kuih. Ya kau. Kenal kau? Selalu tengok. Okey, ni ada kuih mana tengok tu. Macam-macam jenis kuih. RM3 saja. Okey guys, ni makcik ni ada bagi tahu kat Fit. Ni laksa. Laksa pangkor ah. Oh, dia kuah dia macam ni. Ni. Ikan dia sekok ni, nampak. Ikan sekok. Ni, lepas tu ni laksa dia. Dia laksa tu pun dari pangkor juga. Oh, laksa pun lagi pangkor. Dia ada sambal apa kau? Ada sambal, ada kacang. Ada sambal, kacang semua. Dia dengan laksa ni pun halus. Pangkor dia halus. Memang halus ya. Ni. Apa nak try laksa pangkor pun boleh main cuba. Ikan sekok. Dia ada ikan sekok, lepas tu laksa dia ni. Ni kat cik ni. Ni hampa main cari makcik ni lah. Tu nampak? Kuih talam, makcik kuih talam. Kuih talam-talam. Tu nampak. Banyak kuih talam. Makcik talam kot. Makcik talam. Ni. Ini limah. Oh, limah. Ni orang Perak dia tahu limah. Ya, betul. Tu. Setengah lepas panggil kuih pelita. Pelita lain. Just ikutkan lain betul. Pelita dia masak masuk. Ini dia kukus. Ya, betul. Tu ada setengah orang tak tahu dia bagi ingat sama je. Dia lain. Sebab kita gula bawah. Ya, betul. Ni. Nampak tengok ni. Ori Perak punya. Original lah. Kita tu dia dah moden. Ya, betul. Saya buat tapi saya belum buat lagi. Ya, dia ada hak paling moden kok pembulan bekas. Saya bulan bekas lah. Tu. Oh tu bekas paling moden tu. Belum lagi. Nanti besok ke hari Ahad. Ya. Okey. Ni dia ke dalam. Okey, kat sini ada ya, saya selalu dengan anak. Okey, sini ada laksa. Ya. Tapi dia masuk dalam tu. Wah, ada masuk dalam, ada. Dia ada juga susun kejap. Kena susun kejap. Panas kok, apa kok? Tak apa. Ambil je. Ambil je Okey, sebelah ni ada ni. Kotiau, ni kotiau daun pisang. Ni lah, kotiau daun pisang.
Cuma RM3 je kau. Oh, RM3 weh. Bocor. Ni RM3 abang ni. Ada telur RM4. Umar ambil telur RM1 telur. Telur RM1. Telur kat luar bukan kat dalam. Ya. Tu, abang ni. Dah layan abang ni sat goreng kacau awal lagi. Oh, memang sedap. Ya. Sedap bang tadi ni bang. Ini tahun bila bang ni? Ha. Ini daripada tahun 2010. 2010. Menu dia ni. Dah 14 tahun bang. 14 tahun. Oh. Bukan video ambil. Video ambil. Oh, video ambil nama. Ha. Mana kata? Mana kata, Mas? Mana kata? Laju nak kata. Tak rasa boleh. Mas. Dia telur lagi Boleh boleh rasa. Okey. Yang ni apa benda bang ni? Ni kat sana. Ha? Apa? Sini. Penjan. Penjan. Oh. Penjan ubi kayu dengan gula keman. Hai bahai kau, baik tinggal. Oh. Ni tak biasa makan ni, tak biasa jumpa ni. Ni. Nak cerai tu ni, RM5 je ni. Ya. Saya saya kena jauh ni. Hai bahai. Tu. Jauh ni nak jalan. Okey, ada lempek kelapa, ubi kayu rebus tu, capati. Banyak menu-menu tradisional tu. Kota 2 ada telur. Kari kambing, kuah sardin, roti jala kuah sardin, ubi kayu Kota 2 ada rebus. telur. Banyak itu. Okey, sebelah ni ada kopi Mak Rizki. Ni kopi Mak Rizki. Ni. Apa malam pun boleh pergi kat kedai dah. Singgah macam-macam ada. Kopi ada, bukan kopi Tu ada. tengok macam-macam jenis kopi tau. Flavor kat sini coklat, cappuccino, mocha, green tea. Paling banyak orang beli. Oh sini ya. Paling banyak empat tu paling banyak orang beli. Apa caramel macam tu tak? Itu kat Kena kafe ada. kena pergi kat kedai lah. Kena pergi kedai. Pergi dah. Sini tak ada. Dah try lah kat Kita kedai. punya. Okey. Itu. Dah itu pergi dah. Otak ada, Try dimsum kat sana. ada. Tu. Okey, sebelah ni kita ada dimsum dengan otak-otak. Ni. Okey, kita tengok dimsum sat. Dia ambil gambar sikit je ya. Tu. Oh, tutup dah. Dah. Okey, lepas tu ada otak-otak ni. Ni otak-otak. Okey lah, sini kita ada keladi susu. Lepas tu kita ada mangga. Tu air mangga. Tu. Air mangga piok. Oh. Air batu hancur punya. Oh, air batu hancur bang. Air batu hancur. Dia apa kelebihan air batu hancur ni bang? Air batu hancur dia lagi macam makan cendol ya. Oh, Air batu hancur, ha. lagi senang. Kecil RM3, besar RM5 ya. Besar RM5. Tidak. Kecil RM3 ya. Ya. Ini cup macam ni. Oh, kad tu RM3. Okey. Ni harga dia. Okey guys, kat sini Fit jumpa laksa. Laksa dia laksa ni hang tengok ni. Semua produk kami menggunakan 100% air tapis. Hak tu penting tu. Ni. Laksa ni apa tengok kuah dia. Bang ambil gambar sikit bang. Tu. Oh. Ni laksa Kuala apa bang? Rasa kuala tapi kuah pekat. Kuah pekat. Dia lain sikit aja. Nak macam utara sikit lah. Ya betul. Dia nak pergi laksa utara sikit. Tapi yang special sikit bang. Special maksudnya? Dia ada minyak bawang. Oh, minyak bawang. Dia makan dengan minyak bawang. Kira laksa minyak bawang lah ni. Ya betul. Laksa licin minyak bawang. Ya. Tu nampak tengok. Tu. Ni. Abang ni dia jual laksa sahaja. Tak ada benda lain. Lepas tu dia ada laksa kering, dia ada laksa pulang. Tu. Okey guys, sebelah ni Fit tengok ada murtabak. Kat sini banyak weh. Ada menu ramah madani. Ni kat sini. Ni free. Okey, kambing RM7 sahaja. Kambing. Kambing RM7 sahaja. Ayam daging berapa? Ayam daging RM6. Ayam daging RM6. Tu. Ni murtabak. Murtabak bismillah. Bismillah. Tu. Bismillah murtabak. Ya. Tu. Murtabak bismillah. Ya. Ada kambing tahun ni ya. Kita tak payah buat ramai buat RM7 baju. Ya, betul. Tu. Ni kalau belah tepi hangpa nak pergi cari pergi pasar bazar Ramadan Taman Gaya. Bazar Ramadan Taman Gaya. Fit tak masuk lagi Taman Gaya insya-Allah. Sehari 2 hari. Abang Ya, masuk ayah saya ada sana. Ya.
Lagi satu Kampar. Oh, Kampar. Taman Sejahtera. Pun ada juga. Ada juga adik saya. Adik. Perempuan. Tu. Dia buat mentabak, sate uda semua dah. Oh, sate pula. Sate uda Kampar famous. Ya. Dia pun bulan puasa hari biasa dia buat ni putu mayang kan. Putu mayang, pasang bok, mi rebus. Sama juga kan? Sama juga. Ya. Menu sama juga awak? Menu semua sama. Resepi pun sama awak? Resepi semua sama. Resepi yang original ada teping. Teping ayah lah original. Itu orang tua. Ya. Dia original resepi. Ya, betul. Ni, Abuna bihun sup. Ni baru sampai. Wih, RM2 Bihun sup RM2. Tu, bihun sup RM2 Kat Arena awak dia. Arena awak dah? Arena. Arena kalau kan Safi tak pergi. InsyaAllah 2-3 hari lagi. Aduh, lepas tu kat sini kita ada watermelon, lychee, temikai lychee tu. Siap dengan buah-buah temikai ada tu. Lepas tu coklat ada. Tu nampak. Ayam gunting RM2 ni. Ni. Lepas tu sosis RM4. Ni ayam gunting apa? Sebelah ni kita ada ni. Kuih-kuih. Ni. Kuih-kuih. Banyak weh. Kuih-kuih bihun ada, bihun RM4 tu. Timah ada. Macam-macam kuih. Okey, sebelah ni pun ada lagi kuih. Ni. Tu. Banyak weh kuih. Bang, kenapa ramai yang ada ni bang? Banner ni. KPDN. Jualan ramah. Jualan ramah punya. Pergi ke bawah tu lah. Oh. Ni apa? Belah Taipei saya tak nampak ya bang. Dia tapi juga beberapa bazar je dekat. Okey, apa ni? Kuala, Ipoh. Kuala Puncak. Kalau Ipoh kat mana ada lah. Yang Kuala. Tahun lepas saya jumpa Manjung. Saya jumpa kat Manjung. Kan? Dia macam satu daerah Satu je. Taipei kita tak pusing habis lagi. Mungkin ada dekat mana-mana nanti kita cari. Okey, kat sini kita ada air koktel, lepas tu ada air keladi apa semua ni nampak. Ni. Oh, sini weh. Order dia pun banyak orang. Oh, ya. Boleh Saudi ya? Oh. Saudi start pukul berapa? Pukul 6 petang. Kalau pukul 12 tengah hari nak. Ni. Itu belakang. Ni weh, ayam goreng berempah. Tengok tu. Apa nak order COD pun boleh ni. Sini hampa nak bayar QR apa semua boleh. PM ada pun ni. Komen cari. Nombor tak ada kat situ. Ni ayam goreng berempah. Dia nasi kukuh je pak? Cukup. Nasi kukuh je pak. Tu ayam je. Dia punya order banyak weh. Tu. Tu tak masuk customer mari je. Baru order. Tu. Satu apa RM7? Ya. RM7 weh. Ni. Nasi kukuh ayam rempah. Air mana? Okey, sebelah ni kita ada air. Ni. Ni apa nama? Sirap hijau. Lepas tu kita ada sirap selasih, bandung cincau, honeydew. Okey guys, sebelah ni kita ada gerai katsu. Yang ni kita ada lauk pauk lah. Kita tengok ada teh ais pure. Lepas tu ada ni lauk-lauk. Tu. Ya, betul. Ni Fik kena ni nasi Arab ni. Fik minat nasi Arab ni abang ni. Abang ni nasi Arab rahmah. RM5 terhad 50 pack sahaja. Ni. Lepas tu nasi Arab ayam, kambing, nasi Arab daging. Tu. Nasi Arab ayam sebelah. Nasi daging biasa tu. Ayam bakar sekok 25. Tu. Ni nasi Arab dia. Tu. Tu ayam sekok. Ayam sekok ni berapa duit je? 35 ya. 35. Padu punya tu. Nak satu. Sehari saya ambil. Nasi Arab. Nasi Arab ayam sekok ni tu. Ni fit order satu. Balik abang komplain tau. Balik abang buat live komplain. Abang tengok live ni. Komplain tau. Orang komen je komplain.
Ni weh, apa nak kena nasi Arab apa main kat abang ni. Nasi Arab. Memang nasi Arab ni sempoi ya. Fit dah beli 2-3 kali ya. Dah berapa kali Ramadan dah Fit beli. Harga pun murah weh. Harga pun murah. Dia punya nasi Arab. Apa tengok nasi Arab ayam sekok pun baru 35. Ayam sebelah 18. Tu. Fit order lah tu. Tu ayam dia apa? Ni Fit main ke belakang. Tengok tu. Ayam so hati ya. Ayam besar lepas tu abang tengok bersih semua elok. Buang habis semua. Hantar kenaan semua tak ada abang. Bulan penat kan? Puas hati tengok. Yo. Bulat-bulat ayam 2 kilo lah abang ni. 2 kilo lah. 2 kilo ah. Oh, besar weh ayam. 109 2 kilo. 1.9 2 kilo. Tu. Okey, Fit dah order dah nasi Arab kat abang tu. Fit favorite lah. Nasi Arab abang tu. Memang nasi dia puas hati. Ada rasa murah. Ada rasa murah. Okey, kat sini kita ada lok chi. Ni 4 pieces RM5 ya. 4 pieces RM5 tu. Lok chi. Ni kalau nak makan tu boleh tak ni? Tak boleh ah. Tak boleh ah. Ni lok chi. Sebelah ni kita ada laksa bakso. Ni laksa bakso. Tu. Laksa bakso. Laksa Kuala ah. Ya. Ni laksa Kuala. Ni. Fit jumpa 3 jenis laksa. Laksa utara, laksa Kuala, satu lagi laksa Pangku. Ni. Tak apa kak. Ni. Apa tak tengok. Wah, laksa Kuala dia macam ni. Dia merah-merah sikit. Tu. Okey, sebelah ni kita ada sate ayam. Ni sate goreng yang bawa tu. Sate goreng ayam. Oh, sekarang ada cheese dia bang. Ni. Tu, sate. Dia goreng. Ni ujung apa bang? Sama. Spicy ya? Tak apa? Tak, yang ni jadi stok yang dia dah. Oh. Ni apa nak kena sate goreng. Sebelah ni sate bakar. Ni. Bakar. Tu. Goreng ada bakar dia. Goreng ada bakar dah. Pilih nak mana. Pilih nak mana. Tu. Ada ayam, daging, perut. Ni. Ni perut bulat bang. Sini ada perut bulat weh. Abang pegang satu abang. Boleh. Ni perut bulat weh. Payah nak jumpa ni. Ni. Berapa satu bang perut? Perut RM1.5 harga tu. Tu dia ada harga dah. Tu dia. Perut RM1.5, ayam daging RM9 tu. Nasi impit 3 kata dia orang murah weh nasi impit apa. Apple sate tu. Tapi dah order nasi Arab dah boleh kena sate perut ni. Tu. Okey kat sini kita ada keria montel. Dek bagi gambar sikit dia. Ni keria montel. Siapa sebab dia bulat. Okey, kita nak tengok keria. Dia kalau bukan bulan puasa dia kat mana? Dekat bawang goreng tu dengan dekat sandan. Bawang goreng dengan candan. Ni. Okey guys, sebelah ni kita ada pork vendor RM3. Ni. Pork vendor RM3. Macam-macam RM3 ni. Serba-serbi RM3. Ni. Lepas tu kita ada lauk. Ni lauk banyak lauk pauk. Kita ada ayam goreng. Ayam masak merah. Sambal sotong. Tu. Banyak banyak ni ikan patin ada. Kok ni ikan patin masak apa kak? Tempoyak. Tempoyak. Ada isi. Kepala isi. Tak panjang-panjang tu apa kak? Toge kasar. Toge kasar. Macam-macam ni. Ni makanan tradisional ni. Terus Belanda. Kau boleh ramai ni cari kat kau. Singai. Okey, sebelah ni kita ada coklat. Ni. Banyak weh coklat. Tu. Semua coklat, jenis-jenis coklat. RM1 RM3 RM2 RM5. RM1 RM3 RM2 RM5. Coklat pun sama agak bang. Sama semua harga bang. Sama. Tu murah ni. RM1 RM3 RM2 RM5 tu. Okey guys, Fit jalan lagi. Sebelah ni kita ada ni takoyaki. Ni takoyaki. Dia ada beza-beza. Ada.
Yang ni Ini sos Korea dengan cheese. sos Korea cheese ni. Ini basicnya original. Basic original lah. Hijau serbuk atas tu apa benda? Seaweed. Ha? Seaweed. Seaweed. Apa? Mobile laut. Rumput laut. Okey, sebelah ni kita ada ayam susu Kuala Rasa. Oh ni. Ayam susu. Lepas tu kita ada ni. Oden. Tu. Apa tengok oden. Tu. Ni kalau hampa lapar, hampa boleh ambil cup, celup oden rasa tu. Kalau ni menu ramah RM5. Oh ni menu ramah RM5. Ni. Oden menu ramah RM5. Menu ramah kau semua RM5 tu. Oden je. Oden sajalah. Lepas tu ni ada ayam susu lah. Ni ada black pepper, spicy, original. Tu. Nampak. Lepas tu nak. Ya betul. Lepas dia sebut nama pit belakang. Okey, kita ada Rabina lychee, sangkuit. Nampak. Okey kan, kat sini kita ada lauk-lauk. Ni banyak ni lauk. Ni bagi dia bagi. Lauk sempoi lah. Lauk sempoi mah. Tu. Pakai mai lauk sempoi mah. Ni yang tengok ni. Sini kita ada talapia, ada siakap. Ni. Siakap. Tiga rasa. Paru. Orang nak berubah je punya kuah bang. Ya. Lepas tu kita ada paru, lepas tu kita ada Kari ikan. kepala ikan apa? Kepala ikan dah. Ni kari kepala ikan, lepas tu kari daging. Ni. Kepala otek. Ni kari daging. Kari daging. Kerabu. Kerabu ucuk paku. Kerabu ucap paku. Lepas tu Ayam. Ayam belada. Ayam balada. Ayam belada. Awak ni gila. Patin masak tu banyak. Patin dia. Kalau hampa mai blok-blok Kuala ni kalau tak kena patin terpayok rugi. Bukan dia. Tu. Banyak. Gulai siakak banyak weh menu kat abang ni. Apa boleh mai cari ni abang ni. Tu. Okey guys, kat sini kita ada roti john. Isi selamuk. Ya bang. Tu. Pak Taufik ya. Ya betul. Betul. Lepas apa dia datang. Ada. Tu. Baik bang. Roti john isi selambang ni. Ya. Kita nak tengok ni bakar roti. Ya. Okey guys, sekarang ni abang ni duduk tengah nak buat ni. Ni ayam. Ni ayam. Tu dia ayam. Ni isi selamuk tak ranjau orang ni. Kamu tengok. Tak ranjaunya RM9 ah. Dia. Potong siap bang. Potong siap bang, senang makan. Siap betul. Tu. Lepas Okey, tu bang. kat depan ni air pun ada kat sebelah depan ni. Sebelah depan ni ada air macam-macam ni. Teh beng dah. Tu strawberry, coklat aiskrim, vanilla blue, banyak weh. Tu. Sini air satu paket 310. 310. Murah-murah weh. Tu. Lepas tu kita ada Kak Long nasi kuih. Sebelah sana. Kak Long nasi kuih. Tak tahu? Nasi kerabu bang. Ya, nasi kerabu. Nasi kuih lain, nasi kerabu lain. Nasi kerabu. Belakang beda nasi kuih. Nasi kukuh pada. Nasi kuih mana? Ni nasi kerabu lah. Nasi kerabu bang. Tu je tengok daripada setting nasi kerabu. Nasi kerabu bang. Ada sambal dia. Sambal dia. Ni dia punya budu bang. Budu. tu kilo. Budu dia. Ini Ini sambal nyok. sambal nyok. Ya, kelapa. Kelapa. Sayur dia. Ini yang bayar. Sedap ni. Lemak bakar tu bang. Yo, lemuk. Solok satu. Telur masa sebelah. Masih sebelah. Okey, daging ya. Dua pula tu daging. Daging bakar. Daging bakar. Daging ada, ayam ada. Lemuk ada. Ni sedap ni Ni lemuk. hotster. Ni paling laju ni. Yo, betul. Lemak bakar. Kambing pun ada. Kambing. Macam-macam ada ni bang. Okey guys, kat sini kita ada nasi kuih. Ni nasi kuih. Tu dia. Nasi kuih. Tu enggak nasi kuih. Sebelah ni ada nasi tomato. Nasi tomato dengan nasi ayam berempah. Tu. Mana? Okey guys, ni Fi nak jalan-jalan lagi tu. Tengok tu. Fi baru nampak orang mula mai tapi tak sosok.
masih tak sesok. Sebelum ni Fit main sesok. Okey, kat sini kita ada cakwe 70 sen, 7 kupang satu. Tu, murah weh cakwe kat sini. 3 RM2. Tu. Dalam belah Taipei RM1 lah satu. Ni cakwe. Okey, sebelah ni kita ada air tebu. Ni. Kalau ni dia mesin tani. Tani juga mesin. RM5 je ayak tebu. Ayak tebu. Kau RM5 tu banyak mana kak? RM5 ni banyak mana? 1 liter. Sejak lah. Dekat sejak lah. Tu. RM5 lah weh. Murah weh ayak tebu. RM5. Tu. Jak besar tau. Ni. Jak kacau ni dia ada 2 saiz apa? Satu saiz besar, satu saiz kecil. Yang ni saiz besar. Saiz besar RM5. Murah weh. Tanam sendiri awak tebu. Tebu sendiri. Boleh jual. RM5 ni. Murah-murah. Okey, sebelah ni kita ada lagi goreng-goreng. Kita ada ayam goreng, kita ada sosis. Tu, tengok sosis besar. Tu. Seorang abang ni ke? Berdua. Satu cucuk RM2 lah tu. Okey guys, sini kita ada air. Ni. Air balang viral. Tu. Pak Mari dia duduk air balang viral. Ya ni. Ni banyak balang ni apa? Dik, tu ada berapa balang semua? Ada 20 balang. 20 balang. Tu je. 20 balang. Tu. Satu RM4.310. Tu. Murah weh air kat sini. Kat sini air murah. 310 lah. Jom kita pergi sebelah sana. Tu apa tengok. 20 balang. Panjang sampai sana. Macam-macam. Ada. Dah tengah campur dah. Semua ada. Ya Allah. Tu. Tu. Pepper ada. Banyak weh. Ni bagus. Jadi 20 orang. Sekaliran tu tengok. Sampai ujung sana. Tu. Kat sini kita ada locin dan sosis. Dan ada patin terpoyak RM10. Tu dia. Satu bekas RM10. Tu. Ni patin terpoyak. Tu. Ada yang kuali tu. Pating. Bau sedap ni. Bau sedap. Mari sini pating sungai. Ni pating sungai kau? Masakan Pahang kita buat. Ni masakan Pahang. Masakan Kuah Pahang. pakai original tempoyak, tak ada campur-campur. Tak ada campur ah. Okey, mari try. Kita ada di Puncak Bougainvillea dengan di Arena Square. Arena Square ada Kita tak? ada 2 kedai, boleh cari di sana. Ya. Okey? Patin terpoyak ni. Terima kasih. Okey. Ni ikan peraknya resepi Pahang. Tu. Lepas tu sebelah ni kita ada ni. Tu, Yong Taufu. Yong Taufu ada, locin ada. Ni. Depa packing siap RM10. Tu, RM10. Lepas tu ada locin. Ni. Okey guys, sebelah ni kita ada Pak Din. Tu. Boleh? Tu, Pak Din Hot Station. Tu. Kau nak cari kat YouTube kok. Kat YouTube banyak video. Okey guys, kat sini kita ada nasi biryani ayam bakar air asam. Tu. Nasi biryani wah, nasi biryani ayam Ya. ada, kambing ada wah, mai-mai wah. Tu, kambing ada, ayam ada, semua tu. Nasi biryani kami pakai beras basmati wah. Basmati ah. Alhamdulillah. Tu, ayam bakar lepas weh. Sekok 26 murah weh. Tu. Bawah 30 ayam besar. Saiz kilo 8, kilo 9 ni. Dekat 2 kilo. Ayam sama. Sekali ayam asam. Tu dia. Tu main cari kat bawah. Okey, sebelah ni kita ada nasi ulam. Lepas tu kita ada ayam gunting ni. Adik ni ni. Ayam gunting RM7 ya weh. Tu. RM7 je. Murah. Tu. Lepas tu apa ada bola ikan, sayur. Apa main cari kat adik ni. Ni. Buat sendiri adik semua. Sendiri. Ingat kau seorang ah? Tak, suami sama. Ingat kau seorang jenuh kau nak buat ah. Ni. Adik ni apa boleh main cari ni, tengok banner dah. Ayam gunting RM7 tu. Okey guys, sini kita ada air balang ni, biasa air balang, drink and repeat. Tu. Tu nampak. Lepas tu depan ni kita ada kuih-kuih. Ni Fi nak pergi tengok kuih-kuih kat depan ni. Ni. Kita ada donat.
Donat velvet. Lepas tu kita ada donat gula. Ni topping coklat. Ni apa mu? Tik ni apa mu? Apa mu? Apa gula hangus? Apa gula hangus. Lepas tu ada kuih cara tu. Lepas tu ada lopeh. Banyak weh. Depa punya presentation lawa weh. Orang tengok. Siap buka kapek tu. Siap ada batik-batik. Ni baru menarik. Panas ayam. Tunggu. Ya. Apa boleh main cari tu depa ni. Tu. Ni ayam gunting, ayam gunting. Lepas tu sebelah ni kita ada nasi ayam Hainan. Ni nasi ayam Hainan. Tu. Ui, besar weh nasi tu. Ayam tu. Nasi ayam Hainan bang. Ya, nasi ayam Hainan. Besar ayam bang. Ayam roasted belum siap lagi. Tu dah. Ini bawa ayam crispy ya. Bawa ayam crispy yang dah siap. Tu. Apa nama YouTube tu bang? Taufik Fit 3889 bang. Expo malam tu ada tak tahu ada datang kan? Ada. Awak ada follow bang. Mantap. Awak subscriber bang. Mantap. Mana-mana dia bang. Ingat kita nak cemel dah. Ayo. Okey bang, thank you bang. Okey, sebelah ni kita ada murtabak. Ni murtabak mini. Murtabak mini ni. RM1 satu, dua RM2. Ayam ada. RM1 satu. RM1 satu, dua RM2. Tu. Promosi dua RM2. Promosi dua RM2. Promosi. Satu RM1. Tak pun RM1. Tu nampak. Murtabak mini ayam, daging. ada. Lepas tu Ini jadi kuih gulung. kuih gulung. Pun Lepas tu inti daging dengan kentang. daging dengan kentang. Lepas tu jadi cheese tart. Ini kek coklat moist. Tu. Lepas tu ada kek coklat. Baik, satu RM3.50. Satu RM3.10. RM3.10. Okey, sebelah ni kita ada air pula ni. Apa tengok air. Ni. Air banyak dah kita review. Jadi kita jalan-jalan je. Apa boleh tengok ni. Cabaang ada, coklat ada, teh ais cincau ada, green tea ada semua dah ni. Okey, kat sini kita ada MF Fresh Chicken. Ni. Kita tengok apa benda dia ada kat sini. Okey guys, dia ada ayam Korea. Ayam goreng dengan sos Korea dengan cheese. Ni. Lepas tu yang ni ayam goreng. Tengok ni. Ni cheese apa semua. Tu. Sebelah ni kita ada pisang cheese. Ni pisang goreng cheese. Okey guys, kat sini kita ada tembikai. Ni tembikai. Mikai biasa dah, madu dah. Tu. Sekilo apa bang? Mikai bang? Mikai Malaysia RM3. Malaysia RM3. Madu? Madu RM4. Madu RM4. Murah weh. Mikai. Beza tu lah. Ya, sebab apa? Hampa boleh tengok satu. Tiada biji, tak ada biji. Ya. Yang ni RM3 tak ada biji. Ni tak ada biji. Lepas tu hampa tengok dia buah-buah, boleh kata buah A gak lah ni. Ni. Lepas tu madu pun buah elok gak ni. Harga murah. Madu buah A. Ya, buah A. Sebab apa? RM4 sekilo boleh. Hak tu RM3 sekilo boleh. Ni. Boleh bersaing dengan kongsi. Mikai susu pun dah. Tu. 3 biji RM9. 3 biji RM9. Murah weh. Belakang ni yang besar 2 biji 10. Ya, 2 biji 10. Murah weh. Hampa nak makan mikai boleh main sini. Kalau hampa tanya Fit recommend hampa beli mikai madu lah. Ada biji tak apa, tapi mana? Awak. Madu ada biji mana? Memang mana bang? Memang mana? Mana? Dia guarantee nya. Tu. Kalau hampa beli buat air, buat jus pun sedap hak madu. Okey, kat sini ada lauk. Ni ada lauk-lauk. Tu tengok. Banyak ni lauk-lauk macam-macam. Taiping datang sini. Yo, tak jauh kau sini. Dekat je, sat je. Kasih datang. Ya. Okey. Air satu RM3, dua RM5. Boleh campur tu nampak. Tu. Tu. Okey, kita tengok ni. RM2.5. Semua jenis RM2.5 air dah. Tu kita tengok. Banyak mango dah. Kita bagi orang lalu sat. Tu. Kita ada teh bunga, longan. Tu. Tipe, soda, macam-macam ni. Okey, kat sini kita ada mi kari.
Mi kari ke? Mi kari. Lepas tu ni kuih-kuih. Kuih-kuih ada semua dah. Kari ada nasi berani. Yang biasa nasi berani je bang. Oh, nasi berani. Nasi berani. Hari ni? RM5. Kari ais siram. Oh. Okey kan ni. Air tebu pun ada. Banyak eh. Tu kat ujung sana Fiz dengar daripada bercakap apa tu. Ada apa benda tak tahu lah. Okey, kat sini kita ada donat. Oh ni, donat. Donat gantung. Donat gantung. Okey ni. RM2, RM5, RM4, RM10. Donat. Banyak weh donat. Okey guys, kat sini kita ada nasi impik. Tu. Ayam, sate, ayam, daging kambing. Tu. Pulut udang pun ada. Sebelah ni ada lai cikam dengan ayam golek. Tu. Ayam golek. Tu. Dik, depan tu depa cakap apa dik? Tu depan tu. Oh. Oh, tas enggo RM20 free. Boleh pergi ambil lah. Tu. Boleh dapat tas enggo RM20 kan ni. Okey guys, kat sini kita ada Bakar lah. Ini apa benda? Ini lemak lembu. Lemak bakar. Ah. Lemak lembu ni, lemak bakar. Grey lah, grey. Ya. Tak. Lemak lembu makan dengan nasi kerabu. Ya. Dengan nasi kerabu ha. Ya. Ni apa tengok ada ayam. Okey, sebelah ni nasi kerabu ni. Nasi kerabu je sebelah sini. Lemak bakar ni je belah Kelantan lah ni. Okey, kat sini kita ada ni. Ui, habis lah lemak. Ada lagi tu tengah bakar. Tengah bakar. Tu je. Nasi kerabu ayam RM7, nasi Ayam kerabu daging RM7. Daging RM7. Kalau lemak Lemak RM8. RM8 lemak. Kalau kambing sekali dengan nasi RM14. Tu. Memang resipi Kelantan punya awak. Ya betul. Original Kelantan. Ya, sebab apa lemak ni belah Kelantan saja. Belah sini jarang nak ada. Betul. Okey guys, kat sini kita ada abang murtabak ni. Tu dia tengok ramai kat abang ni. Kita pergi sat tengok. Abang. Ya. Abang murtabak. Ni. Tu. Itu RM5 bang. Sekepi RM5. RM5. Daging ayam sama. Daging ayam sama. Roti canai, roti bom. Roti canai, roti bom. Tu. Roti tisu tak ada bang? Tisu lambat sikit. Lambat sikit lah. Boleh buat. Nah. Kalau nak bungkus hak tinggi tu abang, mak tinggi. Ni. Apa jangan buat nanya order roti tisu buat tinggi tu. Ni. Okey, kat depan ni ada kelim tas enggo. RM20. Ni. Kelim tas enggo RM20. Fit tak tahu Fit dan nak kelim ke tak tahu. Dan kelim RM20. Selamat ah. Dik boleh kelim lagi tak dik? Tas enggo RM20. Boleh ya? Dia ada limit berapa orang? Tak pasti. Boleh lah. Tu je. Tas enggo RM20 sampai mai. Okey, kat sini kita ada air. Air mempelam, tembikai, timun, betik. Betik jalur. Bandul lengkong. Tu je. Lepas tu kita ada roti john. Ya. Pasal apa yang apa pegang tiang? Ha? Peluk tiang ah. Apa nak ejah tu bah? Jepang. Kalau ejah peluk tiang rugi ya. Beb pi tanya terus. Okey, kat sini kita ada kocok goreng tu. Tambah telur. RM4, tambah telur RM1 tu. Kita ada aiskrim je. Lagu aiskrim. Okey, kat sini kita ada teh lychee. London Mari tu. Mango lychee. Macam-macam ada weh. Lepas tu kat sini kita ada ayam madu. Ni. Ayam madu. Ayam madu daripada Sabah. Ya. Ayam madu daripada Sabah. Kapal Perak buat. Resepi Sabah. Tu dia. Bagus Kita nampak. ada isi, ini kita ada kepok. Tu senonggeng pun ada. Kulit pun ada tu. Kita akan pastikan semua dapat dashboard e-wallet 20 minit.
Okey guys, kat sini boleh claim touch and go RM20. Okey, jam menunjukkan 5.50. Bila claim. sampai di kemah tuan-tuan dan puan-puan, cari abang yang bercermin mata hitam. Mana cermin mata hitam? Boleh cari tu abang dah. yang bercermin mata hitam. Tu dah touch and bertopi go. KPDN. Cari abang ni. Kita nak try claim touch and go RM20. Nombor kita tak habis lagi tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana baru sampai meh sini. Meh singgah meh. Tu dah. Boleh claim RM20 weh. Dek dia setiap hari ke hari ni saja? Kita sebulan untuk bulan Ramadan ni kita buka 7 kali. 7 kali. Minggu depan pun ada lagi. Minggu depan dekat sini juga? Dekat sini juga. Boleh redeem Minggu hari depan ni. berapa hari bulan? Ada 11 hari bulan. 11 hari bulan. 11 hari bulan. Paling terdekat. Jadi hampa tengok video feed ni, sempat lagi hampa nak main claim RM20. Tu. Free je. Tu je. Pastikan ada apps Touch and Go e-wallet. Okey. Kalau ada banyak, kalau kata contoh ada 2-3 phone, boleh. Kalau ada 5 orang, 5 ada handphone. Mas sini dah. Mas sini. Tu je. Aku duduk tanya-tanya, aku tak claim je. Aku kena pergi claim lah. RM20 duit Okey guys, sekarang ni feed dah clear lah. Touch and go RM20 dekat KPTN. Minggu depan dia ada lagi. Minggu depan ada lagi kan? Kita ada sampai hujung bulan puasa. Sampai hujung bulan puasa ni. Sampai 27. 27 hari bulan pun masih ada kat sini. Ya, tahun lepas dekat Manjung kan? Tak, kita tahun ni dekat semua cawangan pun ada. Oh, semua ada? KPTN seluruh cawangan ni. Abang, pilih ni bang. Ya, tahun lepas saya Nak pilih mana? Ya, tahun lepas saya dapat dekat Manjung. Boleh bang? Okey guys, sini kita ada roti croissant ni. Meh. Roti croissant. Roti croissant. Ada ayam, ada daging, ada kambing. Ayam, daging, kambing. Ni sardin. Oh, ni sardin. Sardin hari ni RM2, RM3, RM5. RM3-RM5 sardin. RM3, Ya, RM5. murah. Hari ni harga murah. Kambing sama. Hari ni kambing RM6 offer. Kambing RM6 offer. RM2.10 boleh campur. RM2.10 boleh campur. Hari ni offer. Tengok isi ayam, daging, kambing. Roti croissant. Roti croissant ni hangpa main cari kat abang ni. Meh. Ni. Tengok. Yang mana? Bob roti croissant. Hangpa main cari kat abang ni. Tengok yang mana? Pilih-pilih dia. Tadi tinggal tu habis. Ya, ni hangpa main kat Bob ni senang je ni. Hangpa pergi kelim RM20 depan ni. Hangpa main beli kat dah. Kelim RM20 main beli kat dia. Kelim kat sini bayar kat sini. Ya, hangpa main sini kalau ada jangan tak kelim, rugi. Benda duit hangpa kelim. Fit memang kelim benda duit free siapa nak bagi. Okey, kita ada ni. Kocau goreng. Ni kocau goreng, mi goreng, begi goreng, semua. Bihun goreng. Peniaga tak boleh kelim bang? Boleh? Boleh. Dah clear lah? Clean, jangan tak clear, rugi. Berapa bagi balah? Balah bang, jangan tak balah bang. RM20. Takos bang, takos bang. Okey, kat sini kita ada takos. Ni Makanan Meksiko. makanan Meksiko. Pasar Ramadan. Tu Tengok dia dia. punya cheese meleleh, padu punya bang. Ni. Dia kena mozzarella. Daging original ni dah pakai bang. Takos bang. Terbaik bang. Makanan Meksiko. Meksiko punya makanan bang. Padu bang, kena sekali pasti nak lagi bang. Oh dia dah punya cheese. Lelehnya. Kita ada buat special sauce Ini special sauce dia. Oh ni. Buat sendiri ya ni. Buat sendiri. Special sauce dia kita buat sendiri. Itu rahsia dia. Ya, rahsia aja. Ya, dia sini. Tanah dia. Takos. Tu ayam daging. Masalah dia Tak ada ya. ada Tak apa. Ya, kat sini ada kuih-kuih lagi. Ni. Cucuk apa semua ada. Tu. Lepas tu kita ada pasta. Ni tom yum creamy. Okey guys, sini kita ada nasi Arab. Oh, nasi biryani. Nasi biryani. Nasi biryani Pakistan. Nasi biryani Pakistan dengan apa? Shawarma. Ya, shawarma. Ya. Shawarma, ayam goreng. Satu. Ayam goreng KFC. Satu berapa harga? Biryani sekali ayam RM8. Sekali ayam RM8. Ya. Shawarma RM6. No, Ayam goreng RM3. ayam goreng seketul RM3 ni. Ya, seketul RM3. Besar-besar ni ya? Ya, besar-besar. Semua jual kecil-kecil. Ya, ni. Nasi biryani Pakistan. Ya, nasi biryani Pakistan. Daripada Pakistan ni? Iya. Tu je. Okey, sebelah ni kita ada soya. Terima kasih. Ya, sama. Biryani. Okey. Biryani shawarma. Sebelah ni kita ada soya. Ni soya.
Soya dengan tofu four. Okey guys, kat sini kita ada air lagi ha, ni air pun semua ada lagi. Ni Fit nak jalan laju sikit sebab apa? Nampak kat atas langit tu gelap tu. Nampak gelap tu. Okey, kat sini kita ada ni kuih-kuih. Ni kuih-kuih hangpa tengok dia buat hias dengan kain batik pun lawa tu. Kuih-kuih. Tu. RM3, RM4 harga tu. RM2 pun dah. Tu dah. Tu macam-macam dah weh. Tu. Dia punya persembahan menarik pot makan vendor tu. Dia buat lansir dengan kain batik tu. Lansir, jadi lansir kain batik. Okey, kat sini kita ada peneram ni. Peneram lembah. Kita ada peneram lembah. Lepas tu kita ada ni lah, soto semua ni. Kat sini. Kita tahu dan pergi sampai habis ke tak tu. Okey guys, kat sini kita ada air. Ni air soda Rabina. Tu. Coklat, kopi, air. Banyak Lepas tu kita ada takoyaki ni. Takoyaki, kita ada air lagi sini. Nak tengok lagi depan ni apa lagi dah. Depan ni rasa ada nasi Arab lagi apa. Ni ramai kat ni orang kumpul. Ramai juga orang kumpul kat ni. Okey, kita tengok kat sini ada kunafa. Kunafa biasa 10, coklat 15. Ya bang, nasi Arab mana dia bang? Lepas tu ni ada kurma. Ni kurma apa? Kurma ada ajwa, ada maidul, ada mariami. Ada nasi Arab. Nasi Arab. Satu apa nasi Arab? Ni 7, ni 12. 7 dengan 12. Tu benar. 7 dengan 12 nasi Ni Arab. kita nak jual 20. Lepas tu 20. Ada harga? Ada. Tu. Han jual pula tokeang. Ni tokek nak jual berapa? Nak jual ya. Kalau 25 ke atas boleh lah jual. Ya. Ni kurma mai daripada mana? Ni Saudi punya. Saudi punya. Ni je Palestin. Ni Saudi lah. Ya, takut Israel punya. Tak lah. insyaAllah. Tu. Okey. Sebelah ni kita ada kuih-kuih. Ni. Ni kita ada macam-macam lagi kuih lemak tu. Banyak weh. Ni kuih. Apa boleh tengok tu? Kuih-kuih. Okey, sebelah ni kita ada ayam percik legend. Ni. Ya, tu ayam percik tengok. Poha ada, isi ada tu. Lepas tu ni ada ni. Banyak ni. Ni kepok saja, rangka ada semua dah. Ayam percik. Tu. Okey, sebelah ni kita ada lauk pauk. Ni ada lauk pauk sikit je. Bang, dalam Tupperware ni apa ni bang? Ni. Kemahang. Kemahang dengan gula pisang. Kemahang. Tak katil bang, kemahang. Tak kata. Macam mana buat bagi tak katil bang? Siang dia. Cara dia macam mana? Kena siang dia. Macam mana cik? Buah asam, masak keping. Buah asam keping. Ya. Oh. Cara dia weh nak siang kemahang. Bubuh Jangan asam buang air keping. dia, tengok orang tu buang air dia hilang lah maninya. Oh, air kemahang tu jangan bang. Ikan kita rebus kemahang tu, Ah, buang air dia. Oh. Masak Masak santan. bubuh santan. Rebus santan. Ni cara nak buat weh keladi kemahang. Sebab Asam. kemahang ni. Asam lebih, tapi jangan ni lebih ikan sangat kalui tidak lah. masak Oh. sangat Kalui, pula. kalui. Okey kat sini kita ada kalui ni. Ikan darat. Ni ikan sungai. Tu. Ikan kerat, ikan Kerat, kalui. masak tocu. Masak tocu tu. Masak tocu, ni masak cabai, ikan kalui. Ikan Masak kalui. lemak cili api, ikan lampau. Ikan lampam. Ini ikan kerat. Ikan kerai. Ikan cerai tu. Ikan tengalan. Ikan tenggalan. Ui, ni bakar weh ni. Sekok berapa bang ni macam ni bang? Sekor tu RM8. RM8. Ni 12. 12. Ini 12. Ada yang kecil RM8 bang. Ni ada Jadi 12 dengan 8. Tu. Dia ikut saiz lah. Hampa kalau hampa nak beli ikut saiz. Apa main kat sini weh, bukan senang ni nak jumpa ikan macam ni. Kau saya pegang sikit oh. Okey. Ni. Bukan senang nak jumpa ikan macam ni weh. Ikan sungai. Yang paling Oh. topnya ikan sungai inilah paling sedap. Ya betul. Fresh. Ni Fit sebab macam apa tengok dalam video Fit tadi. Fit dah order dah nasi Arab. Kalau tak
memang menu ni fit cari lah. Ikan sungai. Ni kemahang ni, gulai pisang ni. Sedap. Masakan kampung ah. Masakan kampung betul. Telur itik pada. Telur itik mana dah. Selamat telur itik tu. Lemak telur itik. Lepas ni panggil gulai lemak, sini kita panggil masak lemak. Ikan kasam ada. Ikan masam goreng pun ada. Oh, siap goreng pun ada. Siap goreng pun ada. Tu dia. Bawang. Tu tak bawang. Bawang lupa nak potong. Ya, dia kita ada bawang dengan cabai kering. Sedap sikit, lawa sikit. Nak beli mantau tak boleh cabai. Buah cabai bawang. Buah cabai bawang. Satu berapa kau? Aduh. Ni RM10. RM10 ya tu. Apa boleh main cari kat ni? Kat pasal beras pun dia mahal. Ya betul. Asam pun RM20. Ya betul. Ni apa boleh main cari ni kat Acik ni dengan ni. Lauk-lauk kampung. Tu. Banyak weh. Harga pun murah weh. Harga murah. Tu. Macam tu RM12 kalau hangpa beli hak tak masak lagi pun dah berapa dah. Tu. Ya. Ya, mahal kata. Betul. Tinggal kat sini kita ada lagi soya dengan taufu pho. Ni. Soya taufu pho. Tu tak jauh nak kita nak sampai ujung. Ni. Ni takoyaki. Kita tengok. Kita tengok hak mana-mana menarik lah. Kat sini kita ada nasi apa ni? Apa ni? Kamok. Nasi kamok. Nasi kamok. Ni. Nasi kamok poho dengan dada RM10. Tu. Okey, ni nasi kamok. Tu. Nasi kamok. Mari nasi kamok. Okey, jom kita jalan lagi. Sini dia lewat baru orang ramai. Awal-awal dia tak ramai. Pukul 5 tu apa mai tak ramai. Ya. Okey, kat sini kita ada putu buluh. Putu buluh. Lepas tu kita ada nasi tomato papahna. Tu nasi ayam. Ni. Nasi tomato nasi ayam. Tu ni ayam goreng pun ada. Tu tengok. Buat baru je. Guruh bunyi awal. Ni kita jalan dah sikit-sikit lagi tengok apa yang ada. Sebab apa guruh dah bunyi. Okey, ni satu set RM10. Kita ada Vietnam roll. Vietnam roll satu set RM10. Tu kita ada air denah, Sarawak air denah, air jagung. Okey, kat sini kita ada nasi lemak berlauk. Nasi lemak berlauk, nasi tomato. Lepas tu ada lemang. Tu daging masak hitam, nasi lemak berlauk, nasi tomato. Mai singgah lemak, panas rendang tu, daging masak hitam, nasi lemak berlauk, nasi tomato. Mai singgah lemak, panas rendang tu, daging masak hitam. Okey, kat sini ada aneka lauk pauk. Ni aneka lauk pauk. Ya, betul. Tu, tengok tu. Okey, kat sini kita tengok ada ikan bakar. Ni kita tilapia bakar, lepas tu ikan keli. Lepas tu keli salai. Keli salai, lepas tu keli masak cabai. Betul bang? Betul bang. Lepas tu kita ada kari. Lepas tu yang ni kita ada patin. Patin masak apa bang? Patin asam pedas bang. Asam pedas patin Melaka. Aduh sayang. Tak, lepas tu ikan kayu. Ikan kayu, gulai daging, ayam, kena ayam tengok. Ayam. Tu banyak weh. Tu. Banyak weh. Sini kita ada ayam masak kicap. Lepas tu sambai tumis dengan petai, bukan bilis petai. Rebung. Ni. Merentuh buluh biar dia rebung ya, bang. Betul. Yang ni okey, yang ni rebung buluh. Bukan rebung madu bang. Yang ni buluh hak besar tu buluh bang. Alah, buluh lah buluh. Dia ni rebung buluh besar ni. Rebung ni sedap tau. Apa tahu? Dia sedap pada buluh madu ni. Ni. Banyak ni. Okey guys, kat sini kita ada kafe anak bapa. Air balang roti. Roti John tu. Tu. Apa tengok ni? Banyak ni. Roti John ni apa weh? Nampak menarik. Nampak menarik. Lepas tu sebelah ni kita ada murtabak Pak Mat. Ni murtabak Pak Mat weh, ramai weh murtabak Pak Mat tu tengok. Penuh. Murtabak Pak Mat.
Tu. Ni hang tengok ni beratok. Murtabak Pak Mat tak relax lah hang tengok. Ni. Dah berapa tahun aku duk review murtabak Pak Mat ni. Tu dah. Ya. Dah saya duduk tengok abang ni. Kan. Tu apa tengok ni. Beratok je tu. Apa kita main awal tu penuh. Ni. Penangan murtabak Pak Mat. Tahun ni dia duduk ujung. Dia duduk ujung sekali. Jadi kalau hampa main betul-betul nak cari murtabak Pak Mat ni, hampa masuk jalan belakang ni. Hampa parking belakang ni. Dia duduk belah ujung sekali. Murtabak Pak Mat. Okey. Lepas tu sebelah ni kita ada air. Ni air bungkus. Kita ada kelapa, temikai, honeydew, lemon blue. Tu banyak. RM25. Air RM25. Okey, sebelah ni kita ada vendor. Ni kuih bajet anda. Tu. Ni makanan vendor ya. Okey, kita ada makaroni. Lepas tu kita ada ni macam-macam ni kuih. Agak-agak ada tu. Lepas tu kita ada pulut udang. Pulut udang ni belakang. Ya. Satu apa tu? RM1, RM2. RM1, RM2 tu. Hang tengok pulut udang besar ni. Tu. Malau ni besar ni. Ni. Lepas tu kita ada bihun sup. Lepas tu yang ni kita ada Ya, agak-agak. Ni apa? Apa ni? Ni. Yang ni lauk lala. Masak gula. Oh lala. Ingatkan yang apa? Yang ada kacang-kacang. Apa panggil apa? Bubur kacang. Kan bubur kacang. Lontong. Lontong kan. Kan ingatkan lontong. Tu. Tengok ni makanan vendor sini yang boleh main ni. Seronok ni buat makanan vendor sebab Fit pun banyak makanan vendor. Jadi kita support orang lain pula. Tu. Tengok. Air ada apa semua ada. Lepas tu kat sini kita ada nasi daging danok. Nasi butter. Nasi butter. Nasi butter. Nasi Daging butter. bakar. Daging bakar. Tu. Tengok tu. RM9 satu set tu. Ya, daging saja pun boleh. Daging saja pun boleh. Tu. Apa nak? Lepas tu ni ada sikit lagi. Ujung-ujung ni kita ada kuih-kuih ni. Ni kuih-kuih dah nak sampai ujung ni. Fit pun sehari nak patah balik nak ambil barang yang Fit order, makanan Fit order. Tu. Tengok air dari cikang apa semua dah ni. Lepas tu ABC ada. Banyak-banyak. Ni kuih-kuih ni, kuih-kuih apa semua. Sampai ujung sana air. Tu. Sebelah ni Fit tengok ada ayo special ni. Tu ayo special ni ada lemon, asam boy, kaifa, sparkling. Tu. Minum 10 kali. Jangan abang tak makan nasi minum air lah. Tu tengok. Jagung selambak ada, keladi tagih. Tu nampak tengok. Okey, sebelah ni kita ada lauk pauk. Ni lauk. Okey, ni kita ada tom yam ada. Ayam sup ayam, sup campur. Banyak ni. Okey guys, sebelum Fit nak balik ni Fit singgah kat abang ni Sat. Ni abang hak tadi bihun sup RM2. Tu. Abang boleh tunjuk sikit bang RM2. Tu. Bihun sup RM2. Ni. Ni RM2. Apa jangan main tengok depan je RM5, RM3 RM5 tu pun tak mahal banyak weh. Tu. RM2 dapat semua sekali bang RM2 tu. Dapat lah Cabai semua dah. Tu. Nak minta lebih boleh. Nak minta lebih. Kemah bang. Ayo bang.